Memang on point guys. Tanpa perlu pergi salon, rambut raya aku dah ready guys. Tengok ayah anak aku punya ni. Aku pakai Inai Republic ni je. Owner dia Islam. Yang ni dah viral, dah famous. Yang ni patuh syariah punya, telus air. Jangan risau. Yang aku ambil ni color Royal Chestnut. Sebab aku tak nak ketara sangat. Tapi bila bawah matahari kan, nampak macam aku punya rambut tu natural dia punya merah tu. Biasanya kalau Inai rambut macam ni, dia bau busuk tau. Tapi yang ni tak. Dia bau macam strawberry. Dia ada ekstrak semula jadi macam aloe vera dan minyak zaitun. Dia tak membahayakan korang punya rambut. Tak ada bahan kimia lah. Dah lah wangi, senang nak guna. And then dia datang dengan sikat sekali tau. Memang best gila. Dia punya warna tu boleh tahan dalam 2 ke 3 bulan. So nak sampai raya nanti sempat lah buat daripada sekarang. Kalau untuk lelaki kan aku pakai lebih lah. Pakai sekali ada lebih, boleh pakai 2-3 kali. Kalau untuk perempuan kan kena beli 2 botol lah, baru boleh support sebab rambut panjang kan. Sebotol dia boleh cover rambut aku dan anak aku yang kecil ni. Dan ada lebih sikit lagi. Nampak hasil dia guys. Memang cantik. Standby untuk raya nanti. Memang lawa lah. Rambut lagi glowing, lagi shining dan berseri-seri muka. Korang boleh pilih warna dekat beg kuning. Yang paling famous color hazelnut. Tapi aku ambil ni color Royal Chestnut. Cantik guys, cantik. Aku just nak dia punya look tu nampak natural. Bila bawah matahari tu baru nampak memang lawa. Kalau korang nak, pilih je korang nak yang mana satu dekat beg kuning bawah tu.